Dia cari tobek semuanya. Kau leya do je kan kau ajulah pagi godang panjang je. Kau anak-anak dak dokan sambal. Cuba mancing. Kedok mau mancing jalo. Bapa nak kan dapik. Cari cacing lu semuanya. Kau leya do murah soki. Dak dok ko. Dak jalo, dak pancing. Ni cari cacing lu. Kan dapik ni apa nak lah. Kan sambal dak ada apa tak ada. Cuba mancing sampai sonjo. Leo muai kan duit ko dapik we. Ada umur jalo. Bapa kan dapik nasai kini. Wang gayo kini lah bi ko apa kini ko tan kini. Awak ko gayo di le dia apa je le kan sambal tak ada. Dagang dak lebih ke ndak anak ni. Anda ikan duit-duit. Cacing jelah. Kalau dek kondik cacing habis. Kondik lihat ha. Habis cacing deh. Di pas simbang-simbang ya dak cacing ni. Duduk dak tahu bawah. Awak kan di bawah suduk tadi tu dak tahu teko ni. Kadi solang di siko ke mana kadi solang. Wak lah tiba tu vi tobek. Tak ada cacing ni. Kondik sendiri ko Kondik orang di buru. Kondik awak dah bertinggal lah. Yalah lain-lain dengan siko. Oi, bapa mak. Oi. Atas sigok dah awak tadi. Tak sawa game mak. Bapa. Allah masallian. Itu rompa, mak rompa. Pun bapa. Awak lah tak pun dah dia. Ledak sakit. Amak nak buat licin jalan ni ya. Dak dek licin jalan dak dok. Lembo sudut salang sudut mak lu ambo pinjam lu beko tu sobek tong bo. Yalah sensor bo. Apa nak cari? Mencari cacing kau mancing awak cana ke ha. Kau jalo bapa lah bagai. Dua kini kau apa ke? Kau ada dapat cacing. Ya kau mancing ni. Mak lah kau dah delay licin. Yalah apa. Ya dak nyabik kan keko. Celah di buat jalan nek lu. Dak nyabik kan keko. Ya bak. Kan dah sawah lu. Kau ajulah tempo godang dah. Inilah musim hujan tu kan dimulai lu ke sawah lah. Mak kau mancing. Kamu mancing. Kalau mau mancing kedok mu pancing di jalo. Kini bak pon nak dapik je kan ya. Asal dapik. Jadi pergi ke tobek dulu. Lah sudut ah. Lah, terima kasih mak. Ayolah wak suang-su lu ke sawah lagi lah penghujan. Kalau ya mu biar dipancing, kan tidak mu ko di jalo. Bak pon nak dapik je sekin. Lelo mak. Kau juga licin tak mah. Lah sepokan leko yang kau lah sebulan kau hujan je nya sepokan kau leko yang nya. Kau sebulan kau hujan je lagi. Awak lah. Untuk aja dia gombak je dia tiada. Ya kau cuba memancing. Ke mana lu kalau mak. Letak jalo cik. Pagau lu kau payah lu kalau masuknya. Ya kau boleh kodok masuk. Ya tu apa letak jalo cik lu. Iya dak kalai dia dipancingkan ni. Kalai dapik aku enggak segulai. Tu enggak sah. Lu kaki ambo kali lai kau mah. Dak kan agak-agak lah tek kau ya gak apa. Ya dia apa tu anak banyak. Kau cacing lai dapik enek tadi. Tak ada tibu ikan buat apa ikan agak arah. Watang lai mari rini. Cari kan nan sampai kan luar nan gak elok tek. Kaki lu. Gak tek ke apa tek nah. Tu ya kawek tu dak boleh. Apa je mak? Mak buat pagau le. Elok lah. Elok lah. Payah belum masuk dia. Ide. Buat apa je? Mana selalu Menyuak lagi. Ya apa umpan awak lanyak dak dia pun dah. Gilo tergolek dia itulah kemari payah awak deh.
Awak kau tobek awak lah. Dah tersiruk. Oi, ikan awak dek lah. Lari lah lah. Oh. Alah. Oi. Alah. Galak mak. Alah payah di kampung dah. Tak kan dah pek kar tu mak. Ha. Cacang le tak pek tego iku tadi mak. Tali kalau mau dipancing tidak. Jadi di paketek pematang tobek mak. Lah itu Lu pakai tik pematang ni mak. banyak bapa-bapanya orang ka abi fason orang ke sawah le mah. Ko tobek awak se bui dek wa. Antara ke bapa ikan ke ha. Ko ada lo tibo ya tadi dia. Lah bagi pelek, lah bagi apa? Makan. Boleh ke sawah lu. Awal lah mengaji lu. Tak ada ikan ha, tapi ikan ni kesitan je nya ha. Tak ada ndak keko deh. Ha. Awak lah. Ha, tak ada lu dah. Ya lu nak mak. Tak lunak lagi tu ikan apa nah. Gagak tek. Pado ko anyi kacau apa kai. Jadi pakai tek je pematang bodoh tu. Anu apa pakai tik ni mak. Ko dia tegur bui tobek dia wa. Ambarasin lu mak ha. Awak lah. Ni gara-gara mak ko idang hi mah. Dah tengah hari dia ko ikan awak tak ada mau makan pancing ni mah. Asan mempe-empe lu kau wak. Tak ke menjalo tak ke bak Kau apa. lu mak nampak segaknya lu nak apik ni. Cuba di pancing lu enggak saujo lu. Kok le apa? Kok le mu dia. Tu dicuba lu. Kalau diserak-diseraknya pelek kau tak je dah. Tak buat apa ikan kini lah. Tak lay besi je tidak dek kau potong dek kau tu dek. Kau dek tu lay banyak ngirok-ngirok. Ai, yalah kan puasa kelenya kau cik dak dapat ikan aja. Dak dek me. Nah lah basi rontaknya keko ikan ni. Aku dak ada mah. Takkan buat apa. Jadi kabir je pematang bore. Tanang lah mak. Buat tolong memberasian nah. Biar wala marinya. Ya, kau dak lo jadi apa? Ikan lah bilo dek apa binatang. Kau biar kau tadi lah ngalusuk doh. Awak kau ikan dak. No lah tibo ikan kalau sekali mambung pelek awak tibo ke. Banyak ikan nampak tadi. Dak mu anak-anak ikan turu dia, nya ndak ikan kojo. Tobek sawah aja. Ya. Ayolah. Tobek sawah aja lah pak. Aku ha. Woi lintah mak. Ayo banyak dek si turu ko. Ayo dek lah kau dak ah. Oi, yo banyak minta dek. Nam biasa dek lah walaupun aja kurater lah dak dor itu lah tibo ka nang baru ti. Baru tibo bona. Oi, yo banyak dek. Oh. Jadi disisik je pematang ni. Tak muar dia tu. Ah, mengatu mak. Ya, tak ada muar. Apa ikan apa? Bapa je ikan ang buah pula. Awak anda ikan ha? Tak ada dia apa dah. Apa lah kena kerja jalo buat apa? Kau berjalo. Tak tiba dia ha? Nolah dia pergi pelek sebuah tiba ke? Kau tak ada tiba dia? Ai. Tak ada dalam dia apa? Nan biasa dangkek. Kalau berdangkek kau lumik lah. Lumik kan ya tobek gini mah. Nolah tak ada lumik dia. Ha. Nolah tak ada nama dia kau. Ya main apa je situ kau ni. Apa kalau kata luang lah ngaji-ngaji. Olah je ni sisik je lah. Tak ada ada air ya lantai kan ni. Tobek di atas tengok berpancang semuanya. Ha, tak ada tobek di bawah dah. Tobek di atas kan semuanya. Olah nak je ni apa je situ le kau bersisik matang nampak aku ha. Tu lah bolong ayu suah. Ha. Ha dah. Nak dah ayu sawah di bawah dah tu awak masuk ayu entah. Olah dia. Ada kena muar dia tobek di atas lah dipancang le kau dak. Muar dak menyambak dia punya. Pindahlah ke atas le dak muar dak je kau je jalo dia. Ha dak do tibu ikan dia. Ha dak do. Ha.
lagi lah. Ke ia lelai. Lagi lah ke ia lelai. Dak julun dah. Umpan ni godang gak anya. Ya ke jalo. Apa? Wantu lagi mang gerete-gerete le dak berjahil ah. Anak-anak ndak lampunya ndak berjahil le dak do bisen tang nữa. 2 hours later. Ai ya lantanya. Dah don dak melo ikan ni. Umpan ta salau umpan ta ba apa. Dia lo lah enggak. Yang banyak le duit ku lah ke jadi. Kedak ke 10. Duit ku lah ke jadi Yalah bertingkai kan ni. Nolah dak don bertingkar ke. Dulu ya dak lomu kini kau tak lomu pula. Ikan aja Malaya. Ikan ni dak lo ikan apa semental banyak ikan ni ko. Nolah mu ke. Kini kau bertingkar. Tak ada ditangkuk ikan lagi kono andonya. Nangkok pancing tak mu. Tak ada ndak melu ri ya lantai. Tak baik siapa lo tak bek tak apa. Watang lah ya lah. Tak ada bangkit enggak apa katnya. Ambil lah. Kau leh mu ikan ya. Kau leh kan mu ya kali kau mati. Tak di kau jalur ke? Ikan makan ya nak gak punya. Kau mati Jumlah ya ikan ni mah. Lagi loket yo ni ikan. Ya lah kau makan ya nak rendeknya. Kau mati kau mana ayah lainnya. Cuba aku lain punya. Pimpin lah tak bilo tak. Tak kau bakpo ke dia. Kalau kau bakpo ke dah. Lah dapat duitku tadinya. Cuba cik lain muan dia kalau tak lagi kan umpan tak lah bakpo tapi. Yalah. Umpan tak lah apa ikut. Makanlah. Lain ke. Lain loket ikan ni. Dia kau ikan lain loketnya. Tak kecewa dia. Lain pun semuanya. Lain loket ikan ni. Awak potong je dak jawab dia. Yalah kau apa ikan. Kau lain. Dah je. Tangan tilo nam kau ikan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luri jalan Kalintabuo ya. Simpang Ampet Talaga Buju. Jaweklah salam dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masuk kita balik di Marolin Production di hari Lebaran Angko ya. Sebelumnya kami dari keluarga besar Marolin Production mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kapatang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di hari fitrah nangko kita batu-batu suci berbalik kesarupo bayi sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada dosa anak sadonyo di masa jo berado, baik di kampung halaman atau di rantau orang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk itu kami dari Marolin Production meminta kepada Dunsana tonton tari video kami, lagu-lagu kami, dan tolong bantu di subscribe yang belum subscribe, dan tolong dibagikan ke grup-grup yang lainnya. Atas perhatiannya banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak ledak pasal 6. Tak.